tu. Nanti kita orang datang lagi lah. Tak ada pun tu. Ajak Luqman dengan Naim balik kampung. Ha? Duduk lama sikit biar puas-puas manja dengan mak dengan abah. Tapi Farah sayang mak. Tak puas rasanya lepas tidur dengan mak dan abah. Iya, mak tahu. Nanti baliklah kampung. Terima kasih banyak-banyak makan tadi. Kami balik dulu lah. Tak sempat jumpa Luqman apa. Mungkin salam kat dia je lah. InsyaAllah. Jom dah. Hai, abang. Kita sama-sama balik. Betul ada. Allah Akbar. Ya. Baik ya. Assalamualaikum. Jaga diri. Jaga maruah suami. Jaga maruah keluarga ni. Ingat pesan mak. Balik dulu. Ya Allah, redakanlah hatiku dengan pernikahan dia. Dia dah jadi milik Luqman. Dia tetap BFF aku. Aku tetap akan sayang dia selama-lamanya. Sayang? Weh, kau sayang siapa? Kau kenapa? Ha? Cakap sorang-sorang, bersayang-sayang. Nasib baik aku yang nampak tau. Kalau orang lain nampak, mau dia cakap dengan kau ni. Cakap apa? Gila. Kau datang sini, terjah aku macam tu. Kau nak aku mati cepat ke apa? Ha? Kecoh lah. Relax lah. Macam tak biasa gurau-gurau ni. Kau kenapa ni? Ha? Teringat kat siapa? Daripada hujung tadi aku tengok kau duk termenung je. Kau teringat kat Farah Kau rindu dia kan? Weh, Liza. Farah tu dah jadi isteri orang tau. Ha? Bini orang. Kau cakap baik-baik sikit. Okey, fine. Buat-buatlah percaya. Okeylah. Ni yang kau nak ajak aku jumpa sangat ni kenapa? Tak boleh WhatsApp? Kau lain macam yang hari ni memang tak reti sabar Sabar boleh tak? Bagi aku order air dulu. Nak borak ni. Macam mana Encik Johan dapat kontak sesiapa? Phone boleh on.